Jika biasanya jentera bomba dan penyelamat ini sinonim dengan misi memadam kebakaran api. Jadi petang ini di sekitar pekarangan KPKT, misi untuk unit fire kitchen pula beraksi bagi misi yang paling menyelerakan. Di belakang saya ini, anggota bomba sedang sibuk menyediakan hidangan panas seperti mi goreng dan chow kway teow terus dari dapur bergerak ini untuk sajian warga KPKT. Program IA Ramadan KPKT 1447 Hijriah ini merupakan hasil kolaborasi di antara Kaskap, Surau Al-Baik KPKT serta Puspanita KPKT. Selain hidangan gorengan segar, majlis turut dimeriahkan dengan agihan bubur lambuk tradisi yang disebut sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Gabungan antara agihan bubur lambuk dan juga masakan panas dari Fire Kitchen ini bukan sahaja mempamerkan aksi versatile bomba, malah merupakan ukhuwah antara pengurusan tertinggi dan kaki tangan dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Rasa benda ni satu yang bagus lah, inisiatif bagus daripada KPKT sebab instead of kita boleh rasa Fire Kitchen tu untuk event-event, hari ni kita boleh rasa maksudnya dia turun kat kita sendiri dan ramailah orang KPKT yang dapat rasa masakan air tangan daripada apa bomba sendiri. Baguslah.